Abang, ada orang panggil abang macam Khairul Aming tak? Ada sikit. Ada sikit ini Khairul Aming punya jiran ni. Okey bang, Kuantan dekat mana bang? Kuantan saya duduk Indah Mahkota. Indah Mahkota. Okey, macam mana makan saya punya king crab tu? King crab ni sedap. Sedap bang Makan nasi lemak saja pun sedap. Nasi lemak boleh sedap. Okey, kita nak tengok abang potong king crab boleh? Boleh. Okey, tu bang, king crab dia kita tengok abang potong king crab. Ini dah potong. Ini potong. Okey, abang tinggal potong je tengah dia tu. Jom kita tengok abang Khairul Aming kita potong king crab. Khairul Aming ini kembar dia Dah lama bang tengok video dia? Lama. Saya selalu dalam Facebook tu. Selalu? Tak boleh tahan Tak boleh tahan. Orang Tengok. Kuantan Pahang. Tengok Okey. guys. Mantap. Fluffy. Lembut. Okey, Juicy. abang ambil yang paling besar sekali. Kita tengok abang makan. Besar. Tengok. Tu zoom sikit. Okey, kuah dia. Yang kuning tu. Butter. Bismillah. Baik. Padu. Kalau orang yang pandai masak Khairul Aming pun cakap padu, kita tahu dia nak cakap apa dah. Okey bang, tolong panggil orang-orang Kuantan bang. Kenapa kena cuba makan king crab ni? Kepada orang Kuantan, korang patut cuba makan ini sebab dia sangat berbaloi dan sedap. Betul. Kemudian kena bang, dengan harga. apa tu rasa dia dengan ketam-ketam biasa ada beza tak? Ada. Banyak sangat bang. Banyak sangat beza. Ketam biasa tu kita tahulah rasa dia. Rasa ni manis dia lain Manis lain. Baik bang. Terima kasih bang Okey. Selamat Hari Raya bang Dan ini kita boleh masukkan kawan-kawan dia juga. Abang ni dia ni pemain muzik bang Pemain muzik bukan? Oh bukan. Baik, terima kasih. Dan ni kita ada pengunjung daripada Batam. Ya, ketua. Oh, saya nak jumpa dengan ketua. Ketua, apa khabar ketua? Baik. Namanya siapa ketua? Edi Putra. Edi Putra. Ya. Kalau di sini Edi Putra itu selebriti tau. Selebriti. Ya, di sini ada mantap. selebriti. Wah, berarti ini tempat makan selebriti semua ya? Selebriti. Termasuk kamu lah. Iya. Okey, macam mana makan saya punya kepiting tu? Boleh segar-segar. Okey, bang. Enak. Banyak manis dia punya. Banyak manis. Daging banyak manis ni. Baik, boleh potong ke? Saya nak tengok abang makan. Boleh. pakai- Kita kasih review Inilah dulu. yang besar ni cantik. Besar. Yang besar-besar bas ni. Saiz mega ni. Saiz mega ya. Megatron, Megawati, Mega apa lagi? Mega 88. 88. Ya. Okey, hati-hati jarinya bang ya. Siap. Ini kalau video ni FYP gimana ni? Nanti pacarnya pun tuntut dia nanti. Waduh. Dia tak datang lagi nanti ini. Ya. Itu. Abai pandai potong Kita ambil yang paling besar sekali. ya. Ya. Makan. Tu dia. Orang Batam. Waduh. Luar biasa. Wah. Rekomen. Boleh datang mana? Nasi lemak Nasi lobster JB. lemak lobster JB. Baik. Banyak enak. Terima kasih ya. Siap. Dari Batam, Indonesia. Terima kasih banyak. Okey, yang mana nak makan Alaska King Crab macam ni harga dia 498. So ada banyak menu, nasi lemak sotong, nasi lemak ayam semua ada. Okey, so korang boleh waste nasi lemak lobster JB